Dalam video yang lepas, kita dah tengok salah satu cara untuk cari tajuk study kita, which is gap-based discovery. Kita guna apa yang other researcher sendiri tulis sebagai future recommendation. Sekarang, kita akan ke cara kedua yang disediakan di platform ni. A different approach yang mana kali ni kita tak tanya apa gap researcher cakap. Kita tanya paper mana yang sekarang ni tengah ada high citation. Kenapa ini penting? Sebab kalau kita buat systematic review dalam area yang tengah naik, yang tengah collect citation dengan cepat, peluang paper kita sendiri dapat citation tinggi juga meningkat. Dan untuk jawab soalan tu, kita perlukan satu metrik yang ramai orang terlepas pandang. Bukan total citation, tapi citation per year. Kenapa citation per year? Paper yang publish 10 tahun lepas boleh dapat 500 citation. Tapi paper yang baru 3 tahun publish dah dapat 200 citation. Itu sebenarnya lebih impactful. Dia collect citation lebih laju, momentum dia lebih kuat. Google Scholar biasa tak tunjuk metrik ni, tapi Publish or Perish boleh. Publish or Perish atau kita panggil POP ni ialah free bibliometric software daripada Harzing. Dia boleh download untuk Windows dan juga Mac. Okey, untuk dapatkan software ni, boleh terus pergi ke harzing.com, download and install. Straightforward. Tak ada extra step dekat sini. Inilah dia interface Publish or Perish. Nampak senarai database kat tengah ni? Kita nak guna Google Scholar. Perhatikan kat atas tu ada kolom per year. Itulah yang akan kita fokus untuk section ni. Balik ke topicpop.online, tick 2 checkbox. POP install, Google Scholar panel ready. Klik continue. Sama macam gap-based approach dalam video sebelum ni, masukkan field, area of interest, type of research. Contoh kali ni, kita guna sport science, nutrition, systematic review. Lepas siap fill in, inilah dia step pertama bagi topik pop ni. Identify emerging areas. Copy prompt, pergi ke AI chatbot dengan thinking model. Paste and run. Proses ni sama macam section sebelum ni. AI akan analyse emerging areas dalam sport science nutrition. Nampak top 5 recommendation? Kali ni kita pilih topik nombor 3. Relative Energy Deficiency in Sport, REDS, Nutrition Intervention. Topik ni memang salah satu yang paling hangat dalam sports nutrition sekarang. Okey, copy topik tu, balik ke topicpop.online, paste the topic dan perhatikan satu benda kat sini. Instruction dia tulis paste into the same AI chat. Bukan new chat, chat yang sama tadi. Balik ke AI chatbot yang sama and then paste the prompt and then run. Inilah hasil dia. AI chatbot keluarkan 2 option. Option pertama, comprehensive, broader scope. Option kedua, precise, filtered. Kita guna option yang pertama dulu. Nampak title word string tu panjang dan keyword string kat bawah dia. Dua-dua ni kita perlukan untuk letak dalam Publish or Perish. Kalau buat manual, penat nak tulis search string macam ni. Sistem dah generate kan untuk kita. Alright, copy title words, paste dalam topicpop.online. Copy keywords, paste. Tekan generate POP settings. Sekarang sistem dah generate exact settings untuk POP. Date range 2024 ke terkini. Max results 200. Dan yang penting, nampak tak title words tu dah ada exclusion operators. Sistem automatically tambah exclusion macam minus review, minus systematic review, minus meta-analysis. Sebab kita nak original studies, bukan review papers.
Kalau nak tulis semua exclusion ni manual, lama. Sistem dah siapkan untuk kita. Tinggal copy and paste. Alright, buka publish or perish, paste title words. Okay, paste keywords, klik search. $200 paper keluar. Dan nampak tak? Dah disortkan ikut per year. Paper atas kali tu 96 citation, 48 per year direct and indirect impact of low energy availability on sports performance. Itu impact yang sangat tinggi untuk paper yang baru. Kita boleh tengok kat sini, column per year. Ini yang membezakan POP daripada Google Scholar biasa. Ini metrik yang sebenarnya menunjukkan current impact sesebuah paper. Sekarang kita nak pilih 4 hingga 6 paper yang paling impactful. Bukan semua 200 ni, hanya yang betul-betul original study, relevant dan ada citation velocity yang tinggi. Baca satu-satu paper kat atas tu, pilih yang relevant. Kemudian hold shift button atau command plus klik untuk select beberapa paper. Lepas tu right click, copy results, pilih results for Excel. Ok, buka Excel and paste. Semua data yang kita dah select tadi, dia akan masuk. Sekarang kita hanya perlukan title column. Highlight column and then copy. Just copy title ni sahaja. Balik ke topicpop.online, tekan I have copied the titles. Paste title tadi kat sini, minimum 4 dan kat sini kita ada 7. Sistem generate final prompt yang komprehensif. Semua 7 title yang kita select tu dah dimasukkan ke dalam prompt. Prompt ni bukan pendek, dia ada role definition, ada context, ada semua title dengan instruction untuk AI analyze. Copy full prompt, buka new chat, new AI chatbot dengan thinking model. Paste and run. Nampak dia buat validation dulu. Setiap potential topik disemak. Adakah dia saturated? Literature volume cukup? Data yang accessible? Dan akhirnya dia bagi verdict, viable atau revise. Ini layer yang gap base tak ada. Sebab trend base ni dia guna real citation data. Jadi AI boleh cross check saturation level. 5 proposed research title pun dah dapat. Title 1, Behavior Change Content in Nutrition Intervention. Feasibility score high. Innovation angle dia bukan sekadar tanya does education work, tapi which specific change ingredient drive outcomes. Itu angle yang sharp, bukan broad tapi specific dan actionable. Ranking table Title 1 dan Title 5 tied di 4.7, tapi primary recommendation pergi ke Title 1 sebab novelty score dia lebih tinggi, 5 berbanding 4. Dan nampak justification kat bawah, dia explain kenapa Title 1 menang dan bila mana Title 5 jadi better alternative kalau ada constraint. Transparent, kita boleh buat keputusan yang inform. Sekarang kita dah ada 2 cara untuk identify topik dan tajuk kajian kita. Dua-dua ni kuat tapi pendekatan yang berbeza. Gap based guna future research recommendation daripada publish papers. Grounded dalam paper research sendiri. Trend based guna real citation velocity untuk cari paper yang tengah buat impact tinggi sekarang. Dan derive topik daripada situ. Nak pilih mana satu? Guna mana-mana. Guna kedua-dua pun boleh. Kalau supervisor dah bagi topik, skip step ni terus dan carry forward topik tu ke step yang seterusnya. Yang penting, lepas step ni, kita dah ada satu topik yang solid, yang feasible, novel dan ada evidence di sebaliknya. Seterusnya, kita akan bawa topik ni ke registration assistant. Kita akan generate full protocol document, search strategy dan register systematic review kita di Prospero atau OSF. Semua dalam step yang akan datang. See you in the next video.